Yang ada mak. Janji mak aku suka apa sahaja yang dia kata aku ikut. Sebab saya nak keredaan daripada Allah. Dengan sebab saya taat pada mak saya. Nanti rezeki akan melimpah. Rezeki akan jadi baik. Jadi adik-adik yang belum kahwin ni. Anak-anak dara yang belum kahwin. Minta reda mak ayah. Ini langsung tak tanya mak ayah. Minta kerja tak tanya pendapat. Beli motor tak tanya pendapat. Nak menikah tak tanya pendapat. Masing-masing buat hal sendiri je. Keluar daripada rumah malam-malam tak pernah minta izin. Tiba-tiba hilang. Balik rumah pukul 2 pagi, 3 pagi. Macam mana nak dapat berkat dalam hidup? Langsung tidak ada peruntukan untuk mak. Langsung tidak ada peruntukan gaji untuk bapak. Bapak saya dah ada pencen Ustaz. Memang dia ada pencen. Tapi kamu sebagai anak, Allah Ta'ala kata, wabil walidaini ihsana. Ambil berat tentang mak kita. Baru dapat keberkatan dalam rezeki kita.